birthday Mira. Bukan 24 bulan 10. Ya, 24 bulan 10. Diorang takut nanti bulan 10 kita dah tak ada sekali. Nak sambut pula. Ha? Kita nak sambut pula. Hello makcik. Mesti hang terkejut kan tiba-tiba aku buat video macam ni. Tak pernah-pernah kan? Tapi untuk hang, aku buat. Tapi mesti weh. Kota penuh gelora, Mira tetap juara. Tak goyang ke badai, hati dia membara. Mira tak pernah takut pada cabaran dunia. Tetap tersenyum buktikan siapa dia. Mira, kau luar biasa. So korang, sekarang kita dah sampai untuk big project untuk musical Musical lawak. Superstar. Musical lawak Superstar. Dan sekarang kita nak pergi jumpa dengan siapa nama dia? Mira pula. Kita nak pergi jumpa orang Rusa. Ya. Ataupun orang Astro. Orang Astro. Sebenarnya Mira tak pasti klien ni siapa dia. Dia tadi dia suruh Mira ikut aku ni. Berapa kali dia salah jalan. Ini tak tahu, ini tak kontak, ini kontak PR je. Lepas tu orang PR tak ambil Ihin ke? Dia tahu Ihin tak kerti tengok Wish. Mira geram orang PR. Saya aku cubit-cubit orang PR tapak dia. So, jom. So sekarang kita tengah tunggu untuk dorang. Saya tak. Ini apa tadi? Ini apa ni? Dia tak sangka dalam gerhayat dia kata. Ya, tak ada orang tegur Mira tau. Dia sendawa. Mira, agak sangka you. Bukanlah, dia cakap macam gini. Rata-rata tempat pun tersendawa. Dia cakap macam gini. Mira, seriously? Lagi kita jumpa klien, satu je minta. Apa? Jangan sendawa. Bagi makan dulu. Bukan nak bagi lagi. Jangan sendawa. So jom, kita tunggu. So Mira, Ihin. Mira rasa apa? Mira rasa terkejut. Tadi Ihin suruh macam Ihin. Ya, kita semua membolak je tau. Ihin tak. Paling boleh tunggu setiap tahun adalah birthday celebration. Ya. Sebab tak kenapa. Sebab selalu nak dekat birthday Mira akan jadi macam sedih gila-gila. Sebab? Selalu. Akan seminggu awal ataupun 2 minggu awal Mira akan rasa sedih yang bukan Mira yang buat, daripada orang keliling. Ini ada buat sikit lah? Tak tahulah. So selalunya benda tu akan end dengan birthday Mira. Macam happy ke tak happy yang macam tu. Selalu setiap tahun Mira perasan. Lately ni lah 2-3 tahun lately ni. Tahun ni pun Mira still rasa benda yang sama. Mira macam rasa lagi. Tu Mira harap malam ni dia hilang lah semua rasa-rasa tu. Happy ke tak masalahnya? Happy lah. Dia tak tahu dia happy ke tak di sana. Happy Mira. Sebab dia nak fikir pasal duit ni je. Yalah, Mira fikir pasal duit ini dulu. Membazir untuk Mira ni. Kita makan mamak tau. Lain kali yang duk bazir duit untuk Mira. Banyak benda lagi nak beli tau. Tapi Mira suka je buat macam ni. Mira suka. Tapi Mira expectkan macam Mira fikir happy. Tu nampak sangat macam Mira ni materialistik nanti. Happy tak? Happy lah. First nak cakap, nak beritahu dekat abang security tadi. Tadi dah ambil capture, ambil masuk klip abang security. Ini record tadi? Abang security tadi, dia cakap ada. Nanti cakap, Kis Rusa panggil kita orang kat atas. Pada tak siapa? Bang, kita sembang abang, sembang. Lepas tu dia dekat abang ni juga. Oh ya ke? Sekejap boleh? Sorry ganggu. Sekejap abang. Abang ni pun sama. Dia cakap ada Kis Rusa apa sebut datang ke. Abang ni macam sembang. Orang tu panggil kita masuk dalam. Okey. Macam kau tim lah. Abang nama apa? Sami. Abang dah makan tempat duduk? Okey. Ingat tahu dia happy ke tak? Kalau share perempuan happy ke tak? Kenapa bebe? Tak. Tak share. Share rasa Mira happy ke tak? Saya rasa Mira happy dah macam tu. Happy je. Kenapa ni? Dia suka. Dia happy lah. Dia suka lah benda-benda macam ni. Ya, dia tak tahu dari Mira excited tau, bersiap. Ingat macam tak apa, okey lah. Okey. Abang share. Lain cerita dah ni. Okey, sekarang kita dah menjamu selera. Kita nak makan dulu. And then first kali kena buat apa? Makan dulu baca doa dulu. Lapar.
Hai. Okey, cepat awak baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awak je lah. Cepat awak baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Mira suka lah hari ni. Walaupun Mira tak mengharapkan Asusi, tapi Mira dah cantik. Jangan jaga hati. Jaga hati pula. Orang puji jaga hati. Kalau orang tak puji. Okey. Ni ego. Faham tak? Ni ego. Jaga hati. Mama ego. Kalau orang tak puji, awak kata kita tak hargai awak pula. Mira? Okey dah. Tak nak puji Mira cantik tau. Tak nak makan mahal. Tak boleh makan mahal. Siapa-siapa ni lah yang puji Mira cantik tau tadi. No. No. Tak nak kawan. Tak apa. Tak nak. Ni cakap dengan big apa tadi? Betul ni tak nak pandang belah sini. Makan lah. Makan saya. Betul tak nak pandang belah sini. Rugi tau. Sang kau nak makan. At least ni puji Mira tadi. Cantik. Apa? Saya tak mengharapkan pun Ing puji Mira. Yelah. Mira tahu ini masuk tanda saya ini adjust rambut ini tau. So yang pelik asal tak dapat puji. Rasa macam dah cukup sama. Nampak biasa-biasa je kan? Tak adalah gurau je. Makanlah tu sambil berharap lagi. Berharap lagi. Betul-betul tak puji. Puji tu kan? Makan je. Ihin. Dah tak mas? Tak. Nak tanya ni. Nak buat ni. Sempat dia tengok dengan Mira. Dah apa? Dia bengang ni. Ingat tak yang Mira celebrate birthday ni yang dekat yang lebih kurang macam ni yang nampak KLCC tu. Yang celebrate apa Mira lagu tu. Mira pun sering Ihin. Ada hadiah untuk Mira. Terima kasih. Mula pakai all black, Ihin pakai all black. Masa tu kan Mira puji Ihin handsome. Tak tahu masa tu Ihin handsome pun. Masa tu? Ingatlah. Sekarang ni cepat betul lah terasa. Yeah. Sebab lagi satu Mira suka waktu tu sebab kita match-matching. Hari ni seorang biru, seorang merah. Masih nak pergi mengundi dah. Dah macam aja perwakilan dah tu ni. Enggak. Masa tu Mira puji Ihin. Satu sebab kita match-matching lah. Yang kacau. Mana tu leket lagi. Dengarlah orang cakap makan Yang bunga kertas. Betul lah. itu bunga rose awak. Itu fresh flower. Tak makan? Terus kan boleh buat air rose Okey, terus dah boleh. Kan nak celebrate birthday. Pergi berudi dulu ya. Sekarang ni Mira baca tak apa dah nak puji Ihin sangat sebab kita tak matching. Mira seorang yang merah. Padahal janji dia nak malu dengan Mira. Tu tadi nampak biru. Masalah Ihin cari last minute tadi. Ihin cari mana tak jemput lah. Ambil je lah mana-mana. Masa konten tu Mira pun last minute. Mira sanggup tau pergi di pause tak makan seharian. Nak pergi settle baju Ihin masa tu. Tak fikir baju Mira ni ada ke tak. So Mira nak cakap pasal effort kan? Nak Mira tengok konten ni sampai habis itu je. Sebab kalau dia tengok konten sampai habis baru dia tahu. Dan okey, apa yang Mira buat tu, ni kita nak fight tau. Kita nak fight. Tak nak kalah buat effort tau. Yakin kamu? Yakin effort Ihin lagi tinggi pada effort Mira. Mira konten Ihin tu. Kita fight. Effort konten Mira tu maybe akan kalah dekat bab editing lah. Bukan editing. Ni sebab komputer editing Mira guna editor Mira. Editor Mira pula tak ada pengalaman dalam konten. Macam nak berlawan lah. Dah awak nak lawan, kita lawan. Mira pantang dia sabar. Tapi apa Mira nak ya? First ni nak cakap sumpah demi Allah Indah plan lama benda ni. Apa yang nak plan ni? Mira kena tengok sampai habis. Tak apa je. Mira tengok lah tengok. Apa kan? First gila jahat dah. Tak makan kita ni. Sumpah kita dah sejam kat sini. Tak makan lagi. Tak makan lagi. Ni benda ni didasa aku rasa dekat 40 minit. Tinggi. Kita pilih talk lah. Pilih talk.
Pilotok apa? Pilotok lah kan? Pilotok apa benda? Bodoh lah. Bodoh lah. Bodoh lah. Dia kalau umur 27 ni memang dia gatai kot tu sikit. Dia cepat mendenyut. Una suka lah Mak Mi. Pilotok lah. Dia lagi makan. Sekejap lah. Tapi cak ayat saya tak habis. Apa ni? Apa? Masa tu kan kita match-matchy. Lepas tu memang masa tu memang Mira expect Ian akan handsome pun. Handsome. So masa tu memang Mira banyak kali Mira puji. Ian pun puji Mira masa tu. Tapi sekarang ni Mira rasa Mira suka angle Ian belah kanan ni. Belah kanan. Dari tadi kita tengok. Ya. Dah tak payah depan kurang sikit. Tolak 5 markah. Tolak 10. Tak apalah. Dia nasi makan Mira macam ni. Berani pusing lah, berani pusing. Ya, tolak 30. Ajak aku. Tak ingin sabun. Jom kita makan. Okey, jom. Ingat tak? Bismillah. Tak nak tolak makan, pusing belah situ je. Okey. Apa benda ni? To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh my God. Mira. Terima kasih. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. Wow, so handsome yang hantar kek Mira. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku datang yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Ada ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka. Tapi tak mungkin ku tahu. Mira macam boleh pengundi dah ni semua merah. Wow. Comel guys. Thank you Ihim. Ini ada kawan baru guys. Ada. Thank you so much. Ada lagi Mira? Ini membalikan film. Tu lambat Ini daripada kita punya supporter. Ini masih ya ketia ke? Achieve Memories Miraculous. Wow. Dia start Acara Army Achieve Thank you Memories. guys. Acara Troopers, Acara Army. Ramai lah. Ramai. Sebab Ini Mira. saya tahu Ihim tak mampu buat sorang-sorang. Baik je. Ya. Dan ni dari Ian tau. Wow, thank you Ihim. Ihim buat semua ni. Pada Ihim. Gila ke? Ihim mahal tau. Okey, nak minta Mira. Ihim tu. Okey, dia macam ni. Dia tak keluarkan sepenuhnya. Cuma minta tolong Kak Ida untuk top upkan beberapa. Awak dah meletup dah. So ini daripada terima kasih pada Kak Ida. Imas Ketia, Cuma Memories, Acara Army, Miraculous. Ini dalam masa 2 hari. Oh ya. Kumpul dana. Untuk sikit. Tak ada sikit, banyak lah Alhamdulillah. So ini effort dorang untuk Mira. Mira tengah terkejut semua ni. Happy tak yang ni? Besar. Mira suka yang ni dengan yang ni lah. Mira suka. Kita yang sama kan order ni? Ya. Plastik wrap sama. Ya. Thank you Kak Ida. Mira tahu masa main kalau nama Kak Ida ni memang hebat. Dan Mira tak pasti lagi siapa yang join korang punya dana ni. Tapi Mira pasti bukan seorang, mesti ramai. Ramai. Kak Ida, thank you. Acara Army, Acara Troopers, Miraculous, Ihin Mas Ketia, Cumi Memories. Siapa-siapa yang terlibat di belakang takbir. You guys mean a lot. So, dengan Mira lawan. Sebab Mira tahu benda ni tak adalah, Mira sedih lah. Mira sembuh lah pula part ni. Happy. Happy lah. Tapi macam tak kena je side Mira belah sini baru perasan. Okey, cantik. Cantik.
Cantik. Betul? Ha. Ya. Happy tak Sal? Happy lah. Happy sangat. Dengan kek lagi. Ya. Nah, itu birthday Ihin sambut kan. Kek bintang tu pun berdiri. Yang ni. Yang ni. Tak apalah, maybe okey lah. ni lebih daripada expectation Mira. So sebenarnya pelik dia buat konten tapi tak nak bercakap dengan Mira. Lepas tu buat record pun sikit je. Ya. Saya suruh buat ni. Oh ya ke? Thank you Ihin. Thank you Mira. So mainnya effort Ihin. Sebenarnya suka. Saya Nanti suruh Mira pakai broom. untuk Ihin pakai baju Melayu, baju apa tu? Baju Mira. kemeja besar tu. Implay nak pergi cari baju tau. Asalnya hari ni sepatutnya nak pergi cari baju, nak pergi settle. Tapi sebab karya dance tu kacau habis semua. Alasan lah. Sumpah. Malam tak pergi beli pun. Malam kita Sebab duduk implan untuk hari ni, implan yang dancer tu berapa? Pukul 12.30 malam tu tak? malam pergi air elok-elok je tak mau pergi cari baju pula. Okey lah. Sorry. Biasalah tu. Dia kalau happy mesti ada gaduh je. Ihin. Tapi saya tak sakit effort Ihin macam gini. Ni baca dulu pada atur-atur. Apa kata kita main ketuk-ketuk ni dulu? Ni lilin ni nak pecah, nak habis dah. Okey, boleh lah. Boleh? Tuah. Nak yang luar dia. Dia nak luar ni. Nak ni. Boleh? Dah. Samira. Thank you Ihin. Ya. Thank you so much. Nak cakap ni kita tak tahu ini hari mungkin video terakhir ke tak tahu kan. Sebut. Jadi terakhir tunggu baru tahu. Tak adalah terakhir nanti kita comeback. Amin. Ha. Samira, Ya. kenapa Ing tak bagi hadiah lagi dekat Mira? Lah. Sebab Ing tengah hold lagi. Oh, ya ke? Bagi waktu paling tepat. Nanti Mira nak buat konten unboxing hadiah lah. Bagilah cepat. Okay. Nak bagi ke tak? Kata nak bagi tak apa. Tak berharap pun tapi lagi berharga pada semua benda. So Mira, Ing nak cakap selamat ulang tahun yang ke-19. Semoga panjang umur, murah rezeki, berjaya dunia akhirat. Ingat, harap Mira dapat banggakan ibu bapa, keluarga, saudara mara, kawan-kawan. Amin insyaAllah. And then Mira ingat, insyaAllah apa yang terjadi dalam hidup kita ni mesti ada Hikmah. Gila Ihin, terima kasih sebab tolong arrange everything. Effort Ihin celebrate birthday Mira. First time Mira celebrate birthday 3 hari berturut-turut ya guys. Ya, sebab konten yang korang tengok yang ni adalah bukan di shoot pada 24 Oktober. Kita shoot awal lagi. So 22 ada, 23 ada, 24 event ada. Mira macam wow, dahsyatnya effort dia non-stop. Mira tak pastilah dia cukup rehat ke tidak. Sebab Mira tahu bila kita buat surprise ke someone tu, kita tak cukup rehat. Sebab kita macam bangun pagi fikir apa lagi, faham? Macam itulah dia. So Mira tak pasti. Sebab hari ni rambut dia macam dah macam bukan lebih daripada serabut dah. So Mira rasa ni efek yang dia celebrate birthday Mira tu. Faham. Tapi apa-apa pun terima kasih Ihin sebab Mira tahu Ihin invest banyak dalam konten ni. And masa juga daripada Kak Ida. Ya. And then cuma Sabar, bagi Mira dulu. Okay. Apa yang suka kat Mira? Okay. Sorry. Sebab tu Mira cakap even dia invest banyak dalam konten ni tapi but still dia bagi konten ni dekat Mira. Faham tak? Macam Mira masa bagi kat Mira tu Mira baca kenapa bagi kat Mira? Ambil lah supaya dapat balik kan benda yang dia invest tu. So dia percaya rezeki dia di luar sana. Betapa Mira kagumi seorang Farihin tu. Sebab dia selalu macam tu. Dia selalu percaya apa yang dia buat kebaikan sekarang Allah akan balas nanti in many ways. Dia tak berharap Allah akan bagi daripada segi wang ringgit. Maybe Allah akan bagi dia daripada segi kesihatan, family, kawan-kawan, job di luar. So terima kasih juga terutama sekali kepada Kak Ida. Terima kasih so much. Mira tahu Kak Ida ni tulang belakang yang sangat kuat untuk apa orang kata hasilkan konten ni. Dan juga semua konco-konco Kak Ida belakang tu. Mira tak pastilah siapa lagi yang terlibat. Tapi Mira tahu daripada Ihin Musketeer, Acara Army, Acara Troopers, Mira Flawless, and even ada je yang seorang-seorang kan yang ikut join juga. Maksud Mira macam individu-individu yang seorang-seorang. Mira tak pasti nama korang siapa tapi Mira tahu
yang Allah hadirkan orang yang baik-baik untuk Mira. Alhamdulillah. Sebab Mira rasa macam terlalu di-appreciate sangat birthday Mira tahun ni. Mira tak tahu apa benda yang Mira buat untuk dapat semua benda ni. Even sampai sekarang Mira still dapat hadiah ni daripada Mira nak tunjuk sikit. Mira dapat, ya Allah, tak lipstick Guerlain ni. Mira tak pasti macam mana nak pronounce. Tapi lipstick ni mahal gila. Sumpah mahal gila. Yang Mira rasa lipstick ni Mira rasa boleh beli makeup yang lain. Mahal gila. So Mira rasa macam betul lah Ihin cakap, Mira kena terus jadi baik. Sometimes Mira selalu rasakan. Sometimes Mira macam baik. tanya dia, kenapa Mira selalu jadi baik tapi orang selalu macam ni dengan Mira gini. Lepas tu dia cakap tak apa, teruskan jadi baik. Ke depan hari ada tu yang manis-manis. Hari ni antara yang Allah jawab. Terima kasih korang. Semoga korang diberikan rezeki selalu. Untuk ibu ayah Mira, untuk mak Ihin, family Mira, terima kasih juga sebab support, sebab wish dekat Mira. Mira pun selalu doakan korang. Terutama sekali family Mira lah. Macam Mira cakap, tahun ni tak celebrate lagi dengan diorang. Mira selalu sedih benda-benda macam tu. Sebab dulu masa kecil-kecil kan kita celebrate sekali. Ayah Mira selalu macam happy birthday, bagi hadiah, bagi kek. Faham tak? Ni bila dah besar, dah jauh ni Mira rasa macam susahnya nak celebrate dengan family tu. So kalau korang yang ada rezeki duduk dengan family lagi, dekat dengan family, korang hargailah masa-masa terindah tu. So bila kita dah membesar, masing-masing buat haluan masing-masing untuk mencari yang lebih baik untuk diri kita dan juga family. Kan? Kalau ada masa yang terluang, korang appreciate lah masa tu. Okay? So Mira, ni ada satu doa nak, InsyaAllah bukan doa lah, nak bagi satu benda macam kalau kita selalu amalkan benda ni, InsyaAllah macam ni je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Ya, untuk sehari pun dah kira okey untuk kita mengingatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah korang boleh amalkan. So Mira, Allah juga dah. Mira minum susu tadi, so Mira extra kenyang. Ni beli susu kat Mira kenapa? Sorry. Lepas ni jarang beli dah. So korang, harap kita orang dulu buat dengan ikhlas sama birthday. Tapi nak tahu siapa lebih bereffort. Ini tak puas hati waktu dia cakap. Dia pinjam lagi bereffort. Dia tak panggil minum. Dan dia tak habis lagi. Korang, kalau Mira tahu dia nak berlawan macam ni, Mira akan lipat kali gandakan effort Mira hari tu. Tak? Korang perasan tak? Masa Mira celebrate birthday hari tu, masa tu lah dia 200k subscriber, and Mira baru masuk AIT. Mira macam, kena buat konten untuk orang. Mira baru tahu, bila buat konten untuk orang, kita kena invest tau. So Mira macam, Mira kena beli barang dekat orang yang masa tu Mira baru kenal siapa tu Farihin. Yang Mira rasa, okay, aku kenal partner aku Farihin, umur 27 tahun, duduk kat KL. Yang tu je Mira tahu. Lain-lain pada tu Mira tak tahu langsung. So Mira macam, macam mana aku nak buat konten ni bagi buat menarik? Faham tak? Nampak tak kat situ effort siapa yang lagi tinggi kalau nak lawan effort? Tapi kok mana pun Mira buat seorang effort dia memang best lah. Effort Mira seorang tau. Tapi effort Ihin pun apa salahnya, apa kalahnya. Terima kasih Ihin sebab buat birthday Mira paling bermakna tahun ni. Sebab Mira rasa paling bermakna tahun ni adalah hadiah daripada seorang ni. Cuba tengok siapa? Ibu? Tak. Family? Tak. Pak Ai pula. Pak Ai tengah jaga kamera tu. Hadiah daripada Abel Ali Fifan. Dia kata dia bagi apa kat Mira? Dia bagi senyap-senyap. Dia bagi apa? Ihin tak tahu? Tak tahu. Dia bagi Mira masih bersama dengan Ihin. Oh, siap. Cinta dalam hatiku. So, kita after lah. Selepas turunnya hujan, pasti adanya Farmira. Alah, orang tua. Kameraman. Nampak tak? Nak orang nampak jahat tapi diorang baik je. Diorang lah yang paling baik. Tak, diorang bukan jahat, diorang nakal. Bagi Mira, diorang nakal diorang. Nakal diorang tu yang comel. Nakal tak mata. That's why Mira cakap, dia kalaupun orang kecam dia, tapi Mira still rasa dia ni orang yang paling baik. Lagi baik pada Mira. Belakang kamera lah. Sebab dia depan kamera, dia tunjuk dia nakal-nakal. So
Sebab tu Pak sayang Mira. Ada. Saya salah. Hai awak, selamat hari lahir Pelangi Hin, Mira. Terima kasih sebab hadir dalam hidup Ihin. 5 bulan mungkin tak lama, tapi Mira dah jadi pelangi yang Ihin tak pernah sangka Ihin perlukan. Mira selalu ada waktu susah, waktu senang, tak pernah berkira. Tak pernah jauh, selalu utamakan Ihin. Walaupun kadang diri sendiri pun tak cukup. Terima kasih sebab jadi pelindung, penenang dan pelangi Ihin. Terima kasih sebab tak pernah penat dengan Ihin. Selamat hari lahir Mas Amirah. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah, dimurahkan rezeki dan berjaya dunia akhirat untuk awak, Mas Mira.